Jasad seorang warga emas yang dilaporkan hilang selepas pergi ke kebun ditemui terapung di sungai kira-kira jam 7.43 pagi 3 Oktober 2025. Mangsa lelaki Sami bin Biu berumur 92 tahun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan seorang mangsa warga emas dikuatiri hilang di kawasan Kampung Soguna Renang. Mangsa disedari hilang pada petang 2 Oktober 2025. Mangsa keluar ke kebun pada jam 8 pagi dan tidak pulang ke rumah sehingga jam 5 petang. Pasukan bomba membuat pencarian di lokasi mangsa dilihat kali terakhir sebelum operasi ditangguhkan jam 9.20 malam. Operasi mencari hari kedua diteruskan jam 7.07 pagi sebelum mangsa ditemui di RTEPI di sungai 19 dari rumah mangsa pada kira-kira jam 7.43 pagi oleh orang kampung. Pasukan bomba bertindak mengangkat mangsa menggunakan pengusung dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 8.54 pagi.